Ramadan tiba. Layang serending di atas mata, merbah berkicau di hujung muara. Kemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi di channel TVPSS. Saya Aira Amani, wartawan cilik TVPSS. Pada hari ini, sekolah kami akan mengadakan majlis iftar jama'i peringkat sekolah yang melibatkan semua guru dan murid tahun 6. Marilah kita saksikan perjalanan majlis yang berwarna-warni ini. Jom! Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bersama saya, Tuan Guru Besar Eski Pematang Pau, Encik Muhammad Yusri bin Abdul Rasul. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanyakan beberapa soalan kepada Cikgu tentang program Iftar Jama'i? Ya, silakan. Boleh Cikgu terangkan objektif utama program Iftar Jama'i di sekolah kita? Okey, sebenarnya iftar jemaah ini telah kita langsungkan sebanyak 3 kali lah, 3 tahun berturut-turut, dan yang terakhir tahun sudah. Jadi objektif utama kita buat iftar jemaah ini ialah satu, meraihkan suasana sambutan Ramadan. Jadi kita nak semua murid di SK Pematang Pau, terutamanya murid 6 merasai dapat berbuka puasa bersama-sama dengan rakan-rakan serta guru-guru di SK Pematang Pau. Selain daripada itu, kita juga memberi peluang kepada murid-murid yang tidak berkemampuan, murid-murid yang susah, yang di rumah hanya makan ala kadar. Jadi kita bawa murid-murid tersebut ke sekolah, kita sediakan makanan yang lebih baik, lebih bermutu, supaya semua murid dapat merasai dan menikmati nikmatnya bulan Ramadan. Ketiga, bagaimana program ini dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar dan guru? Okey, sebenarnya program ini sendiri pun dah menunjukkan perpaduan, di mana murid-murid tahun 6 yang hadir bersama dengan rakan-rakan menunjukkan situ dah fokus kita untuk kepada murid. Dan juga kita galakkan murid-murid bermesra dengan waris guru dan juga guru sendiri. Kalau kita di dalam kelas kita fokus kepada aktiviti, tetapi sebenarnya bila kita ada aktiviti seperti dalam jemaah ini, ada lebih menggalakkan perpaduan. Keerapan tu lebih mesra, lebih erat antara guru dan murid. Soalan terakhir, bagaimana pihak sekolah memastikan program ini berjalan dengan lancar dan berjaya? Bagi menjalankan sesuatu program di peringkat sekolah, kita akan membutuhkan satu jawatankuasa, di mana jawatankuasa tersebut terdiri daripada guru dan juga wakil bukan guru, di mana kita bentuk jawatankuasa tersebut dari segi persiapan tempat, makanan dan lain-lain lah dengan jawatankuasa, supaya kita nak program tersebut teratur dan objektif yang kita letak tercapai. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh awak perkenalkan diri awak dan nama kelas awak? Boleh. Nama saya Zainab Musa dari kelas 5 Universiti. Apa yang awak dapat dalam malam ni? Malam ni saya dapat jumpa kawan saya dan saya dapat berbuka dengan diorang. Adakah makanan di sini sedap?
sedap? Ya, sangat sedap dan banyak pilihan makanan. Terima kasih kerana sudi ditemui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh awak perkenalkan diri awak dan nama kelas awak? Nama saya Nur yang saya dari kelas 6 UKM. Apa yang awak dapat dari semalam ni? Saya dapat menikmati makanan, rakan-rakan dan guru. Adakah makanan di sini sedap? Sedap dan banyak makanan. Terima kasih kerana sudi bertemu. Waalaikumsalam. Boleh awak perkenalkan diri awak dan nama kelas awak? Nama saya Desara Aisyah binti Muhammad dari kelas 5 USM. Apa pengalaman awak yang dapat dari malam ni? Seronok dan dapat jumpa rakan-rakan yang baru. Adakah makanan yang di sini sedap? Sedap sangat kerana dapat banyak pilihan dan air yang banyak. Terima kasih kerana sudi bertemu. Okeylah kawan-kawan. Sampai di sini kita saja video kita pada kali ini. Saya Noira Amani binti Muhammad Nizam dan kawan cilik TVPS.